Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kisah kita baca ayat tu Sabah ayat tu Sabah. Itu Sabah. Itu Sabah. Itu Sabah. Itu Sabah. Bertajuk kesabaran Nabi dalam pendakwah Sayyidina Hakam bin Kaisan radhiyallahu anhu kepada Islam. Sayyidina Miqdad bin Amr radhiyallahu anhu kata bahawa aku telah menawan Hakam bin Kaisan, Amir jemaah kami, ingin mancung lehernya, dan aku berkata kepadanya, biarkanlah dia, kami akan membawa dia pergi berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pun membawa kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka mulalah Rasulullah SAW mendakwahkan kepada Islam, dan baginda sallallahu alaihi wasallam begitu lama mendakwahnya. Setelah berapa lama, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata, untuk apakah Tuan mendakwah dia? Wahai Rasulullah, demi Allah, lelaki ini tidak akan masuk Islam selama-lamanya. Biarkanlah saya mancung lehernya agar dia terus pergi ke tempat tujuannya, neraka Hawiyah. Rasulullah SAW telah memberi perhatian kepada Umar radhiyallahu anhu, dan terus mendakwah sehinggalah Hakam radhiyallahu anhu memeluk Islam. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata, baik saja aku melihat Hakam memeluk Islam, ingatan terhadap kesalahanku yang dahulu, dan dia sekarang menyelubungiku, kesalahanku yang dahulu dan yang sekarang menyelubungiku. Aku berkata dalam hatiku, bagaimana sampai aku berani membantah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan suatu perkara yang baginda sallallahu alaihi wasallam lebih tahu tentangnya daripada aku sendiri. Kemudian aku berkata, sungguhnya aku melakukan demikian adalah semata-mata kerana rasa perhatian terhadap Allah SWT dan Rasulnya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga kata, Hakam telah memeluk Islam dan telah elok Islamnya. Beliau telah berjuang kerana Allah SWT sehingga telah dibunuh syahid dalam peristiwa Biri Ma'unah, dan baginda sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam reda dengannya, dan beliau telah memasuki syurga. Dalam riwayat Imam Zuhri rahmatullahi alaihi dinyatakan bahawa Sayyidina Hakam radhiyallahu anhu kata, apakah itu Islam? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu menyembah Allah SWT yang Maha Esa, tidak seorang sekutu baginya, dan kamu bersaksi bahawa sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah hamba-Nya dan Rasul-Nya. Lantas Sayyidina Hakam radhiyallahu anhu kata, sesungguhnya aku telah menerima Islam. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berpaling ke arah para sahabatnya sambil berkata,
jika sekejap tadi aku entah sedina hakam dalam kata sehinggalah sesungguhnya aku telah menerima Islam. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berpaling ke arah para sahabatnya sambil berkata, jika sekejap tadi aku mentaati kamu dan aku membunuhnya, pasti dia masuk neraka. Lantas Sayyidina Hakam dalam kata, sungguhnya aku telah menerima Islam. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berpaling ke arah para sahabatnya sambil berkata, jika sekejap tadi aku mentaati kamu dan aku membunuhnya, pasti dia masuk neraka. InsyaAllah apa yang kita dengar, kita cuba amalkan dan sampai kita lain. Kita tutup dengan tasbih kepada Subhanallah wa bihamdihi subhanallahu wa ta'ala asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.